Hai, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Ami akan bawakan resipi khas iaitu resipi ikan kayangan, ikan kod yang biasanya orang akan kukus, tapi Dapur Ami ingin memberi resipi yang istimewa, yang simple tapi sangat sedap. Ikannya lembut di dalam dan sangat istimewa. Okey, mula-mula kita perlukan 1 keping ikan. Kalau nak lebih, boleh lebihkanlah. Saya tunjuk 1 ketul sahaja. Kemudian kita taburkan sedikit garam atas ikan ni. Mula-mula cucilah sikit lah ya. Lepas cuci, keringkan sekejap. Lepas tu tabur sedikit garam. Kita sapu-sapu garam tu. Sekarang kita sediakan sos pula. Kita masukkan sos tiram sikit. Kicap, cair. Kita masukkan sos ikan sikit dan semua bahan saya dah tulis di description ya. Kemudian kita tambahkan sedikit air, kita gaulkan dia, cairkan dia sikit. Kemudian ikan yang kita perap tadi tu kita nak bakar dia. Masukkan sedikit butter ke dalam pan kita. Kemudian bolehlah kita masukkan ikan kita. Api perlu kecil ya. Sebab ikan ni tebal dan kita tak nak dia terbakar, kita nak dimasak sampai ke dalam. Kemudian bolehlah kita balik-balikkan dia sampai kita rasa dia dah hampir masak dalam tak lama, 10 minit. Sementara tu kita boleh masukkan sedikit bawang tumbuk. Bawang ni bawang besar sedikit, bawang putih dan juga halia sedikit. Kita letak tepi tu sambil tu kita bagi dia masak sekali lah bahan-bahan ni dengan ikan yang kita tengah bakar ni. Bagi dia wangi lah sikit lah ya. Ikan kod ni banyak khasiatnya. Fungsi untuk jantung kita baik, dia ada omega 3. Sangat baik untuk perkembangan otak. Sesuai untuk kanak-kanak dan juga ibu mengandung. Okey, ikan kita dah nampak dah masak dan bawang-bawang kita pun dah kekuningan, dah wangi. Bolehlah kita masukkan sos yang kita dah bancuh tadi dengan air. Dah cairkan sikit. Kemudian kita masak lagi sekejap lah ya. Bagi dia sebati dengan sos yang kita dah siapkan ni. Biarkan dia masak sebentar. Untuk pengetahuan perempuan, ikan kod ni antioksidan dan sangat baik untuk kuatkan imun badan kita. Sekarang kita tuangkan sedikit minyak bijan yang terakhir dan kita dah siap ikan kod kita untuk dihidangkan. Puan-puan boleh cuba resipi saya ini, resipi yang cukup ringkas, cukup menarik dan cukup sedap. Ikan kod bakar dengan sos istimewa dari Dapur Ami, cukup ringkas, sangat sesuai untuk kanak-kanak atau ibu mengandung dan juga orang dewasa yang nak jaga kesihatan. Walaupun agak mahal, tapi sangat sedap. Sekali-sekala tu bolehlah cuba resipi ni ya. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.